Tak harus ikut. Tapi dia nak dapat pahala berjemaah ni juga. Macam mana? Dia tak harus. Jadi kerana imam naik rakaat kelima, makmum tahu itu rakaat kelima, maka makmum tidak harus bagi makmum ikut dia. Lepas tu dia nak buat macam mana makmum ni? Maka jika makmum mengikut juga serta mengetahui ia dengan haramnya ikut imam tadi, nescaya batalah sembahyang dia. Jadi macam mana jangan jadi batal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita, tu kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, karangan Al-Alim Al-Allamatu Ibnul Iman Al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan jika takut ia luput jamaah, jika seorang yang semayang seorang diri, dia dah semayang seorang diri, kemudian datang jemaah, semayang berjemaah, dia nak semayang berjemaah, kalau ia batalkan semayang ataupun dia tukarkan menjadi sunat mutlak, pada pengajian yang lepas ditukarkan menjadi sunat mutlak. Kalau dia tukarkan menjadi sunat mutlak daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat, ditakuti ianya tak sempat dapat semayang berjemaah. Kalau dia batal, dia tukarkan, sama ada dia batalkan semayang ataupun dia tukarkan jadi semayang sunat mutlak. Dia hanya boleh tukar jadi semayang sunat mutlak, dia tak boleh tukar semayang yang lain, kerana berlakunya ada qasad ta'arud wa ta'yin, maka boleh membatalkan semayang. Mengubah niat di dalam semayang batal semayang, kecuali satu sahaja, mengubah kepada qasad sahaja, iaitu mengubah kepada semayang sunat mutlak, sah semayang. Kalau dia tukar menjadi semayang sunat mutlak, terlepas dia barangkali terlepas 2 rakaat semayang berjemaah,
Boleh tak dia terus tukar niat, iaitu niat dia sekarang ni dia sembahyang seorang diri, terus niat ikut imam, terus niat ikut imam, boleh ke tak boleh? Kita tengok dalam kitab kita. Dan jika takut seseorang luput jamaah, sekiranya disempurnakan 2 rakaat sembahyang sunat, kita kata sembahyang sunat lah, maka disunatkan ia memutuskan sembahyangnya dan terus masuk berjamaah. Tetapi jika ia tidak memberi salam dan tidak juga memutuskan, bahkan ia terus niat masuk berjamaah tanpa memutuskan dan tanpa memberi salam dengan mereka, berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, bahawasanya perbuatan itu makruh hukumnya. Pada cara yang pertama, dia tukar niat jadi sembahyang sunat mutlak. Katakan dia nak sembahyang fardu isyak, dia sembahyang seorang diri, sembahyang fardu isyak, tiba-tiba ada jemaah datang, maka dia tukarkan jadi sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Ataupun dia terus mana dia terus batalkan sembahyang. Itu kaedah pertama. Dia tak tahu macam mana tukar sunat mutlak, dia batalkan. Dia terus ikut jemaah, berniat yang lain pula. Ataupun kaedah yang kedua, kalau dia tukar menjadi sembahyang sunat mutlak 2 rakaat ni, terlepas 2 rakaat sembahyang berjemaah nanti, boleh dia terus niat ikut imam terus. Berlaku khilaf di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, anak murid beliau menulis semua pendapat Al-Imam Syafi'i. Nama kitabnya Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini telah disyarahkan oleh Al-Qadi Al-Imam Al-Mawardi. Nama kitabnya Al-Hawi Kabir, Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Di antara yang terkenal mensyarahkan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani iaitu Al-Imam Mawardi, nama kitabnya Al-Hawi Kabir. Al-Hawi Saghir Al-Imam Al-Qazwini. Kalau baca kitab Iqna' qala fil Hawi, itu ialah Hawi Saghir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Tapi kalau menyebut tersebut dalam kitab Al-Hawi Kabir, itu Al-Imam Mawardi. Kalau tak disebut Hawi Kabir ataupun Hawi Saghir, maka maksudnya Hawi Saghir li Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Kalau disebut Al-Hawi Kabir, maka jelas bahawa Imam Mawardi, Al-Qadi Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala. Ini istilah dan nama-nama kitab. Kalau kita baca kitab, terutama mengaji kitab Al-Iqna' karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpandangan bahawa perbuatan ini makruh. Kenapa makruh? Kenapa makruh? Pandangan yang mengatakan makruh kerana dia mendapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala dia sembahyang seorang diri. Pahala yang kedua, iaitu menjadi makmum berjemaah. Maka dia dapat separuh ataupun sebahagian sembahyang seorang diri, sembahyang fardu, kemudian mendapat pahala berjemaah. Maka kedudukan dia mengatasi kepada imam, mengatasi pada imam. Ini pandangan yang kata makruh. Ia juga sama seperti yang disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Syekh Abdul Rahman Habib Abdul Rahman Al-Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, menyebut bahawa seorang ni mula dia semayang berjamaah, tapi dia masbuk. Selepas imam memberi salam, dia akan sempurnakan rakaat yang tertinggal.
Jadi dia sembahyang seorang diri je. Tiba-tiba ada orang lain ikut dia pula. Ada orang lain ikut dia. Dia tukar jadi berniat pula jadi imam. Mula-mula dia sembahyang jadi makmum. Kemudian dia nak sempurnakan sembahyang yang baki. Ada orang nak ikut dia, dia niat pula jadi imam. Boleh ke tak boleh? Ya boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh kerana ianya mengatasi imam yang asal. Imam yang asal dapat pahala jadi imam. Yang dia dapat pahala, dia dapat pahala jadi makmum dan dapat pahala jadi imam. Maknanya yang kedua mengatasi yang pertama. Sedangkan yang pertama itu lebih aula sepatutnya, tapi yang kedua lebih aula pada dia. Maka ini menyalahi sunnah, dia kata. Menyalahi sunnah. Jadi disebut oleh Syekh Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada yang berpandangan sah sembahyang, tapi khilaful aula, kita ambil yang terlebih, pandangan yang lebih berhati-hati, menyalahi terlebih aula, sah, tapi ianya bukan membatalkan, dan yang tidak ada yang terlebih afdal, bahkan ia menyalahi yang terlebih aula sebab mengatasi imam yang asal. Ini hujah yang kata khilaful aula. Ada yang mengatakan tidak menjadi makruh dan tidak menjadi sunat, hukumnya adalah harus sahaja. Itu detail dibahaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Begitu juga permasalahan yang ada dalam kitab kita ni, boleh ke tak boleh? Dia terus tukar niat, berniat menjadi makmum di tengah sembahyang. Kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Abidin, hasil pahala berjamaah tapi luput hasil berjamaah, sah berjamaah tapi luput pahala berjamaah. Ini pandangan Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin di Imam Nawawi. Contohnya kita tengah sembahyang seorang diri, tiba-tiba ada jemaah, kita berniat menjadi makmum di tengah sembahyang, hukumnya sah berjemaah tapi luput pahala berjemaah. Ini pandangan Imam Nawawi. Mungkin Imam Nawawi berpandangan sebagaimana pandangan pertama di dalam mazhab kita atau pandangan Imam Syafi'i yang disebut dalam kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzali. Mana di tengah sembahyang dia berniat. Tidak boleh berniat menjadi makmum di tengah sembahyang kalau sembahyang itu sembahyang yang mana kita telah bahaskan di antara sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia tidak boleh diniatkan di tengah sembahyang. Dia mesti niat waktu takbiratul ihram menjadi makmum. Mesti berniat di dalam takbiratul ihram menjadi makmum. Kerana syarat sembahyang Jumaat adalah mesti berjemaah. Contohnya hari hujan sekarang ni, kita nak jamakkan sebagai jamak takdim. Datang sembahyang fardu maghrib, tengok hujan lebat. Kalau kita tunggu sampai sembahyang isyak, barangkali banyak tempat-tempat yang telah dinaiki oleh air, rumah kita pun kita tak dapat selamatkan barang-barang ni, maka kita jamakkan dia sebagai jamak takdim tanpa qasar. Tanpa qasar. Kita boleh jamak tanpa qasar, tetapi tidak boleh menjadikan kebiasaan. Sebagaimana ikut pandangan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, la yattakhizuhu adatan, jangan menjadikan satu kebiasaan bagi dia. Hari-hari nak jamak je, itu jadi syiah gitu. Perjalanan kita tak jauh iaitu alur Gajar ke Melaka Tengah, tapi sampai Kak Cheng hujan begitu lebat. Kalau kita nak sampai ke Duyung contohnya, mungkin kita dah masuk waktu maghrib atau waktu isyak, hujan begitu lebat. Jadi kita jamakkan, kita jamak zuhur dengan asar tanpa qasar. Kita berniat jamak sahaja, iaitu jamak zuhur dengan asar, kita jamakkan walaupun tak cukup dua marhalah, tapi kerana ada sebab-sebab tertentu. Ataupun kita nak balik terus kan? Kalau kita sembahyang zuhur pun, kalau kita sembahyang nanti sampai sini banjir pula, jadi kita kata zuhur ini kita tangguhkan,
kita nak jamak takhir, barangkali sampai ke Melaka Tengah waktu asar, kerana dalam keadaan hujan lebat dan jam ketika itu. Kita berniat nak jamak saja tanpa kasar. Boleh tak? Ya boleh. Tapi tak boleh dijadikan adat tiap-tiap hari. Hari-hari kita jamak, ini tak boleh. Kita berniat itu jamak. Jamak iaitu, ada yang kata nama dia jamak suri, ada jamak macam-macam disebut oleh ulama. Kesimpulannya harus, boleh kita lakukan tanpa ada khilaf. Dalam mazhab kita boleh. Di antaranya yang disebut oleh Syekh Taqiyuddin Ad-Dimashqi dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahawa pandangan Ibn Sirin mengatakan boleh sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun ada mazhab yang lain tidak bersetuju, ada mazhab yang lain juga tidak bersetuju, sehingga ulama mengarang satu kitab khusus, Ahkamul Jam'i Bainas Salataini Bila Uzrin Wala Matarin. Ulama mengarang satu kitab yang begitu tebal, hukum Ahkamul Jam'i, iaitu hukum menjamakkan semayang, tanpa ada sebab keuzuran dan juga hujan. Contohnya masa-masa banjir sekarang ni, ditempatkan tempat di dewan orang ramai ataupun di sekolah, tempat perpindahan banjir ni, keadaan yang begitu crowded ataupun begitu sesak, bila air pun tak banyak. Jadi kalau kita nak semayang nanti susah kan? Nak semayang zuhur beratur, kemudian tak sempat, terutama semayang fardu maghrib ni memang waktunya terlampau pendek. Boleh tak kita jamakkan ke waktu isyak? Waktu isyak boleh panjang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebut dalam tafsirnya Al-Ahkam, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, menyebut bahawa di antara perkara-perkara yang mengharuskan jamak tanpa qasar, iaitu kerana banjir. Kerana banjir. Jadi kerana banjir boleh jamak. Jamak tanpa kasar, jamak tanpa kasar. Dan kita perlu berniat itu jamak pada waktu yang pertama. Kalau dia nak jamakkan pada waktu yang kedua, masuk waktu maghrib, kita niat jamak. Hukumnya adalah boleh. Hatta Syekh, iaitu Al-Imam Al-Qurtubi, telah membahaskan begitu panjang dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Makna ini adalah kerana masyaqqah, kerana kesusahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin dalam tempoh dia dalam tempat penempatan sementara bagi masa banjir ni, 2 minggu, seminggu atau seumpamanya, jangan pula hari-hari pergi jamak. Jangan hari-hari. Hari ni kita jamak, besok maka kita cubalah semayang awal waktu, awal sampai dekat bilik air, kita ambil uduk. Minggu depan, besok pula begitu. Jangan selama 2 minggu tu kita nak jamak. Ustaz Syukri kita boleh jamak, kita jamak aja. Kalau tidak ada masyaqqah, tanpa ada kepayahan dan kesusahan, ambil yang al-azimah, iaitu tanpa dijamak. Tetapi berlaku kesulitan dan seumpamanya, maka Islam membenarkan kita, dan ketika itu mengambil rukhsah, maka diberikan keringanan, boleh dijamak tanpa kasar, kasar ni kerana bermusafir sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpandangan sebagaimana yang dinakalkan oleh anak murid beliau dan dimuatkan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Cara baca dia Al-Muzani, bahawasanya perbuatan itu makruh hukum dia. Boleh maknanya sah sembahyang berjemaah tapi makruh. Dan pada sahnya itu ada 2 pendapat, dan pendapat yang terlebih asah daripada keduanya, daripada 2 pandangan Imam Syafi'i ini, iaitu sah sembahyang itu, sembahyang berjemaah itu sah, tapi ianya adalah makruh. Makna makruh di sini Imam Nawawi menyebut tidak mendapat pahala berjemaah. Tidak mendapat pahala berjemaah. Apa faedah sah sembahyang berjemaah tapi tak dapat pahala berjemaah? Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Minhajut Talibin li Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
Lebih baik kita batalkan dan terus kita pergi mengikut imam, itu terlebih afdal. Itu terlebih afdal. Berniat di dalam waktu takbiratul ihram, di antara sembahyang berjemaah, waktu kita kena banjir dan seumpama hujan yang lebat, jamak kena hujan, jamak tanpa kasar. Dan di antaranya mestilah berniat dalam takbiratul ihram ketika sembahyang Jumaat. Di antaranya sembahyang yang wajib kita berniat berjemaah di dalam takbiratul ihram, iaitu sembahyang yang diulangkan semula. Sembahyang yang diulangkan semula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah taala, makmum yang masbuk sembahyang 4 rakaat mengikut 2 orang imam yang sembahyang 2 rakaat. Ini masalah yang lain pula. Jika berniat makmum yang sembahyang 4 rakaat, makmum ni sembahyang 4 rakaat, kemudian diikut siapa? Mengikut imam yang sembahyang 2 rakaat. Tak kira lah sembahyang tu sembahyang fardu ke ataupun sembahyang sunat. Contohnya makmum sembahyang fardu isyak di belakang imam sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih, mana imam sembahyang 2 rakaat, makmum sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat boleh ke tak boleh? Ini yang nak dibahaskan dalam kitab kita ni. Boleh ke tak boleh? Apa tuan Syekh kita menyebut? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Maka apabila imam itu selesai daripada memberi salam, bila imam selesai memberi salam, hendaklah ia bangun qiyam dan ia mengikut pula 2 rakaat yang baki itu dengan imam yang lain. Dia mula-mula dia sembahyang ikut imam yang pertama. Imam pertama dah beri salam, kemudian dia bangun, ada pula jemaah lain, ataupun ada yang masbuk tadi bangun. Yang masbuk tadi bangun, dia ikut pula orang ni, diangkatkan orang ni jadi imam. Dia pun mengundur ke belakang, mana orang depan ni jadi imam. Tadi dia berimam, imam beri salam, ada makmum yang masbuk bangun, dia pula berniat balik jadi makmum, ikut orang ni pula. Ada berapa imam? 2 imam. Ada dua imam yang diikutnya. Macam mana keadaan ni? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkaitan dalam bab ini, kata ulama kita Syafi'i, mengikut qaul dalam mazhab kita ada 2 pendapat. Maka perbuatan ini ada 2 pendapat. Berkaitan dalam bab ini ada 2 pendapat dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan seumpamanya perbuatan itu, mana 2 pendapat, satu kata sah, satu kata tidak sah. Satu kata sah, satu lagi kata tidak sah. Tapi yang paling kuat, hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah. Nak bagi perbandingan, dia nak bagi contoh paling mudah. Dan seumpamanya perbuatan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, mereka sembahyang fardu isyak
di belakang imam semayang sunat tarawih. Dia kata paling mudah nak bagi contoh iaitu semayang makmum yang semayang fardu belakang imam semayang tarawih. Bolehkah kita semayang fardu ikut orang semayang sunat? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Apabila makmum semayang fardu, dia ikut imam semayang sunat, boleh. Kerana Nabi SAW telah memberikan keharusan kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu an semahyang menjadi imam kepada kaumnya. Mula-mula Sayyidina Mu'az radhiyallahu an semahyang fardu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang ke kampung, kemudian dia jadi imam pula. Dia jadi imam. Makna dia pulang ke kampung jadi imam, perbuatan dia semayang kali kedua itu sunat. Orang kampung ikut dia masih lagi fardu. Walaupun dia semayang fardu isya, tapi perbuatan mengulang itu adalah sunat. Perbuatan mengulang itu adalah sunat. Orang kampung ikut dia. Dia masih fardu lah orang kampung. Inilah menunjukkan bahawa dibenarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'az menjadi imam di kampung dia. Macam saya dah habis semayang Masjid Al-Azim ni, tiba-tiba pulang ke Duyung. Orang Duyung ni baru balik pada sawah apa semua, mungkin penat, jadi semayang isyak dia lambat sikit. Dah habis semayang sini, saya pun balik jadi tok imam pula di surau sana. Boleh tak? Ya boleh, macam Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu buat. Ini menunjukkan orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat. Begitu juga diriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, adalah Nabi SAW satu hari keluar kepada satu tempat fi batnin nakhli, iaitu kerana nak mendamaikan di antara dua puak daripada kabilah Bani Salim. Jadi di antara kabilah Bani Salim ni, mereka bertelaga, duduk di kawasan bertelaga. Kemudian Nabi SAW nak damaikan mereka, semayang di tempat dalam kebun kurma. Situ paling mudah, damai-damai semayang. Maka Nabi SAW buatkan dua kumpulan, kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Maka shalla bi ta'ifatin raka'ataini wa sallama, wa shalla bi ta'ifatin saniyah raka'ataini wa sallama. Semayang dua rakaat pertama dengan satu kumpulan ni, habis kemudian semayang kali kedua pula untuk kumpulan yang ni. Kemudian mereka ni pun berdamai. Mereka pun berdamai. Wa qila inna kana salatul zuhur. Ada yang kata semayang fardu asar. Maka ini menunjukkan bahawa mungkin ini kerana perjalanan yang begitu jauh boleh dikasarkan. Jadi semayang ini dilakukan sebanyak dua kali. Semayang pertama itu fardu, semayang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang kedua itu adalah sunat. Tapi kumpulan yang kedua datang tu dia masih semayang fardu. Maka perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan bahawa orang yang semayang fardu boleh mengikut orang yang semayang sunat. Begitu juga Nabi SAW pernah semayang maghrib bersama satu taifah, satu kumpulan. Kemudian Nabi SAW memberi salam, wa shalla bi taifati saniyati salasa raka'atin wa sallama. Kemudian semayang dengan satu kumpulan lain semayang maghrib juga, kemudian memberi salam. Semayang kali pertama itu fardu, semayang kali yang kedua itu sunat. Macam ni Masjid Al-Azim, tempat ini terlampau sempit, orang ramai, pakat semua nak semayang jemaah dengan imam besar juga. Imam besar jadi imam kali pertama, beri salam, ya Allah, keluar yang
jemaah yang pertama, masuklah jemaah yang kedua, tok imam juga jadi imam lagi. Maka kali kedua itu sunat, orang yang kedua itu fardu. Tapi sembahyang Jumaat tidak digalakkan begitu dalam mazhab kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, supaya juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah kali pertama itu ialah fardu, kali kedua itu sunat saja. Kali kedua itu sunat. Kalau boleh yang fardu itu kena ramai, yang fardu itu perlu ramai. Tapi kita buat kat rumah tak ramai, kita buat dengan ahli-ahli keluarga kita tak ramai. Di zaman dahulu mungkin ulama buat begitu sebab surau dulu sempit. Zaman dulu surau kita ni setengah orang panggil madrasah. Surau kita ni dulu kecil. Udah tu surau dulu kena naik tangga. Jangan jumpa surau bawah. Kalau ramai-ramai naik atas surau ni, runtuh surau ni. Perempuan-perempuan nak naik dah tak boleh. Surau sekarang bawa surau cantik. Surau sekarang ni macam masjid, dan ada tempat kaum wanita. Saya rasa tidak jadi masalah kalau perempuan-perempuan ni nak semayang kat surau. Jenazah dibawa ke surau, ada bahagian untuk perempuan dan kawasan lelaki pun luas. Itu terlebih aula, sebab semayang kali pertama itu fardu, semayang kali kedua itu sunat. Semayang dekat rumah tak sampai 10 orang, kemudian kita bawa semayang kat Masjid Al-Azim, memang sampai melimpah keluar. Semayang kali kedua sunat. Kalau tak semayang kali kedua pun tak apa, dah boleh tanam dah. Kalau lebih baik kali pertama fardu itu adalah lebih ramai, berbeza iaitu kali kedua biar ramai begitu. Sebab suasana sekarang ni berubah. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Berubahnya hukum kerana berubahnya masa. Dulu tempat pun begitu jauh, perempuan kalau daripada kampung nak naik pergi pula ke surau ni jarak jauh, dah tu nak ambil uduk pun payah. Oleh sebab itu ustaz-ustaz zaman dahulu kata tak apalah, ahli keluarga daripada tak dapat semayang, kita semayang kat rumah dulu. Itu zaman itu, sesuai zaman itu. Zaman sekarang ni ia berubah, kita kena ubah keadaan itu. Keadaan tu perlu diubah. Dan bolehlah ibu-ibu dan mana anak-anak pun yang perempuan ni boleh dapat semayang dan dia juga selesa begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Ini dua dalil yang mana Nabi SAW sendiri buat, kemudian Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu buat, memberi maksud bahawa orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat. Jadi makmum ini semayang fardu, dia ikut imam semayang sunat tarawih. Ikut imam semayang sunat tarawih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yaitu mereka semayang fardu isyak di belakang imam semayang sunat tarawih, maka bertakbiratul ihram mereka dengan semayang isyak di belakang imam semayang tarawih. Bermakna dia dapat berapa rakaat? Dapat 2 rakaat. Kemudian imam beri salam, imam naik lagi semayang sunat tarawih 2 rakaat lagi. Boleh tak makmum yang masbuk tadi berniat balik jadi makmum bila imam ni bangun 2 rakaat lagi? Itu persoalan dia, menjadikan 2 kali ikut imam. Dan apabila imam memberi salam, bangun makmum untuk menyempurnakan semayangnya. Kemudian imam bertakbiratul ihram pula dengan 2 rakaat yang lain daripada semayang sunat tarawih, maka makmum itu berniat sekali lagi mengikut imam itu. Dia niat pula sekali. Maka pada sah keduanya itu ada terdapat 2 pendapat di kalangan pandangan ulama Imam Syafi'i ini, dan yang asahnya sah keduanya itu sah dari sudut sahnya sah. Tetapi lebih aulanya macam mana, lebih baik, Al-Imam Jurdani rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab beliau Fathul Alam fi fiqh Sadat Syafi'iyah, menakalkan pandangan Syekh Ramli
dalam kitab Nihayah. Saya bacakan nas pandangan Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhajit Talibin. Qala al-Imam Ramli fi Nihayah annahu idza shalla al-isya'a khalfa at-tarawih fal aula lahu itmamuha munfaridan ba'da salamil imam. Kata Syekh Ramli, apabila seseorang sembahyang isyak di belakang imam sembahyang tarawih, fal aula, terlebih baiknya, lahu lil ma'mum, itmamuha, menyempurnakan sembahyang fardu isyak dia munfaridan, seorang-seorang, ba'da salamil imam, lepas imam beri salam. Kerana 2 rakaat lagi tu sempurna seorang-seorang lah. Tapi kalau dia nak ikut juga, wa yajuzu lahu an yaqtadiya bihi saniyan fi rak'ataini ukhrayaini min at-tarawih kamunfaridin iqtada asna'i salatihi bighairihi, maka hukumnya harus kalau makmum yang masbuk tadi nak ikut pula kali kedua, hukumnya harus. Tapi terlebih aula sembahyang seorang diri. Kalau orang tanya sah tak sembahyang, ya sah, tapi hukumnya makruh. Yang terlebih aulanya sempurnalah sembahyang seorang diri. Sama balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Habis masalah itu. Ini yang dilakukan oleh orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu waktu imam sembahyang tarawih, situlah dia nak sibuk qada. Qada. Sebab tu guru dulu mengajar begitu. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, mana-mana yang belum qada lah. Nanti kalau imam sembahyang tarawih, kita boleh qada. Boleh qada. Macam mana ustaz? Kita ni qada sembahyang zuhur 2 rakaat, ingat tu imam beri salam, kita bangun balik 2 rakaat, sempurnakan, habis qada zuhur. 20 rakaat tu. Maka dia kata kerana niat kita, jadi dapat habislah qada. Habis qada sembahyang zuhur yang dulu-dulu kita. Kemudian qada sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Adalah setengah-setengah ni imam bangun, dia pun imam beri salam, dia bangun, imam beri salam, dia bangun. Tu generasi dulu. Tapi kalau baca kitab Furu' Masail, pandangan Imam Syafi'i yang dinakalkan oleh Syekh Daud Patani, tidak boleh sembahyang sunat melainkan selesai qada. Atau sebab golongan dia tak sembahyang sunat, sebab dia kata qada tak habis. Orang sembahyang tarawih dia qada, rugilah dia. Kalau dia nak pakai pandangan Imam Syafi'i yang disebut oleh Syekh Daud Patani, sebelum bulan Ramadan ni habiskanlah qada. Nanti bulan Ramadan dapat sembahyang tarawih, kena waktu lain mana ada tarawih. Waktu lain tak ada tarawih gitu. Maknanya lebih baik diselesaikan sekarang sebelum sampai bulan Ramadan. Berbeza mazhab Maliki, menangguhkan qada itu berdosa, tetapi sembahyang tarawih sunnatul muakkadah itu dapat pahala. Menangguhkan qada itu berdosa, tetapi pahala sembahyang tarawih itu tetap dapat. Ini ringan sikit pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mazhab Imam Syafi'i dah straight, jangan main-main buat qada. Selagi mana tak habis qada, sembahyang sunat tak jadi apa. Tak jadi apa. Kenapa? Kerana syarat bertaubat disebut oleh Imam Syafi'i berdasarkan ayat Quran, illa man amila amalan salihan, illa man taba wa amila amalan salihan, illa man taba, malaikat orang yang bertaubat. Syarat orang bertaubat beramal dengan amal saleh. Apa makna amal saleh tu? Imam Syafi'i kata makna amal saleh ialah mengqadakan sembahyang yang tertinggal. Tu pandangan Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan berhujah orang bertaubat tidak boleh taubat gitu saja, melainkan beramal soleh. Apa makna amal soleh itu? Qada mana-mana semayang yang tertinggal dulu, qada semayang ke zakat dan sebagainya. Ini pandangan Imam Syafi'i.
Sambung balik kita kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, imam bangun pada rakaat kelima pada semayang 4 rakaat, adakah harus makmum mengikut dia? Imam barangkali terlupa ke, atas seumpamanya imam bangun rakaat kelima sedangkan semayang tu 4 rakaat je. Jika imam bangun daripada semayang 4 rakaat kepada rakaat yang kelima, bolehkah ikut? Maka tidak boleh, mana tidak harus bagi makmum mengikutnya. Mana kalau tak harus ni, mana batas semayang. Kalau kita baca bab taharah, bab solat, jumpa harus-harus ni, mana tak sah. Tak, la yajuz, mana tak harus, mana tak sah. Kalau wuduk pun tak sah, kalau cerita bab tayammum pun tidak harus, mana tak sah. Kalau semayang, la yajuz, la tajuz, maknanya batas semayang. Tapi dalam bab muamalat dia lain sikit. Dalam bab muamalat istilah yajuz ni lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tak harus ikut, tapi dia nak dapat pahala berjemaah ni juga. Macam mana? Dia tak harus. Jadi kerana imam naik rakaat kelima, makmum tahu itu rakaat kelima, maka makmum tidak harus bagi makmum ikut dia. Lepas tu dia nak buat macam mana makmum ni? Maka jika makmum mengikut juga serta mengetahui ia dengan haramnya ikut imam tadi, nescaya batalah semayang dia. Jadi macam mana jangan jadi batal? Bahkan hendaklah ia menunggu imamnya hingga ia kembali memberi salam, ia serta imamnya. Duduklah tasyahud akhir, tunggu tu imam ni turun. Tunggu tu imam ni turun, dia tak mau batalkan semayang ataupun mufaraqah dengan tu imam. Dia nak dapat daripada takbiratul ihram sama, kemudian beri salam pun sama. Mungkin imam dia tambah rakaat sebab dia ada tersilap. Mana kita tahu? Perbuatan kita betul, kita 4 rakaat, kita tak tahu kedudukan imam ni. Itu imam sendiri punya pandangan. Dia tahu barangkali dia tersilap ke apakah, kita tu dia. Jadi kita tak boleh ikut kalau imam tu naik rakaat kelima, tapi boleh tunggu sehingga imam itu selesai rakaat, dia turun nanti, dia baca tasyahud, dia pun beri salam sama-sama dengan kita. Boleh ya? Ini kaedah pertama. Pelik, memang pelik, tapi benar. Boleh tunggu, dia kata, sampai imam beri salam. Tapi kalau dia tak nak tunggu, lama sangat tunggu, dia ambil kaedah kedua. Jika ia kehendak atau ia mufaraqah, tadi kalau dia nak lah, atau dia mufaraqah, dia tak mau ikut tu imam, dan memberi salam ia bersendirian. Imam naik, dia pun baca tasyahud, kemudian dia beri salam, khalas. Setakat itulah pahala berjemaah dia. Dan jika adalah makmum itu masbuk, itu makmum muafiq. Kalau makmum masbuk, imam naik rakaat kelima, dia mana tahu imam naik rakaat kelima? Dia tengok orang lain semua duduk, dia kata tak apalah, imam naik rakaat kelima, aku ikut juga. Imam naik, aku ikut, sebab dia masbuk. Semayang dia sah ke tak sah? Ini masalah masbuk. Dan jika adalah makmum itu masbuk atau syak pada meninggalkan rukun, lalu berdiri bangun imam pada rakaat kelima, maka tidaklah harus baginya mengikut ia padanya. Tak boleh. Tak boleh juga. Contohnya kalau kita jadi makmum pun kita syak tertinggal tadi, tadi aku ada baca Fatihah ke tak ada baca Fatihah, maka kedudukan kita kena tambah rakaat, sebab kita tak sempurna. Jadi kita nak tambah rakaat, tengok-tengok imam bangun, kita kata aku boleh ikut dia terus. Tak boleh kalau imam sudah menambah ke rakaat yang kelima. I'tiqad kita bahawa perbuatan dia tu adalah salah dan batal, kita ikut. Kalau kita ini, kalau tahu, kalau tak tahu, tak tahu. Dan jika ia makmum,
mengikut dalam keadaan jahil, dia tak tahu, dengan lebih, imam ni lebih rakaat, atau diikutnya oleh orang yang masbuk yang jahil dengan lebih, dia masbuk lah, dia tak tahu, dan yang bersemayam ia sertanya semua rakaat, dia tak tahu. Sama ada makmum ni memang tak tahu, yang kata imam bangun, aku bangun lah, mana aku tahu tak boleh bangun. Imam beri salam, kenapa kau bangun tadi? Imam naik rakaat kelima, dah aku jadi makmum, imam bangun, aku pun mana tahu, aku pun tak tahu dia naik ke rakaat kelima, aku ikut je, mayang dia sah tak? Tu satu masalah. Masalah yang kedua pula, masbuk, dia pun tak tahu imam naik rakaat kelima, dia pun ikut. Imam beri salam pun imam naik rakaat kelima. Dua masalah ini, nastaya sahlah semayangnya. Sebab apa? Dia jahil, dia tak tahu, dan dikira baginya rakaat itu mengikut pendapat yang sahih pada keduanya. Mana sebalik sahih ini dhaif. Dia qaul Syafi'i, dia ada qaul sahih. Istilah mazhab Imam Syafi'i ini ada asah, ada masyhur. Ini istilah, istilah. Kalau nak uraikan, itu orang yang menuntut ilmu saja, susah nak menghafal istilah-istilah dalam mazhab Imam kita ni. Pendapat yang sahih pada keduanya, dan telah terdahulu sebutnya masalah ini, hukumnya adalah sahlah semayang. Bolehlah dua permasalahan tadi, kita boleh dua, sama ada kita nak tunggu sampailah imam turun, imam beri salam, kita pun sama-sama beri salam, ataupun tak mau ikut, kita pun mufaraqah, tak mau ikut itu imam. Masalah 108 pula, makmum bertakbiratul ihram ikut imam selepas imam mengangkat kepalanya daripada sujud. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, mana kita masbuk, imam pun kita nampak dia angkat kepala daripada sujud. Lepas kita takbiratul ihram tu, nak turun ataupun tunggu waktu berdiri. Ini soal dia punya masalah. Jika seorang makmum bertakbiratul ihram mengikut imam selepas imamnya mengangkat kepalanya daripada sujud, maka hendaklah ia makmum menunggunya di dalam keadaan qiyam. Kita boleh tunggu waktu qiyam, Allahu Akbar, sehinggalah imam tu bangun daripada sujud. Tak payah turun lah, payah turun. Begitu juga kalau imam dalam keadaan tasyahud akhir. Imam tasyahud akhir ni, kita kalau turun, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, tunggu saja waktu berdiri. Tak lama kita berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebahagian ulama Syafi'i kata, kalau kita turun tiba-tiba beri salam, boleh batas semayang. Tapi pengarang kitab kita ni tak kata batal lah. Pengarang kitab Hasyatul Bajuri, itu syarah kitab Fathul Qarib, nama kitabnya Hasyatul Bajuri, dia menyebut bahawa batas semayang, batas semayang. Jadi orang Malaysia ni yang mengaji pondok, saya masa di Pasir Tumbuh tu, sebab tu guru baca kitab Hasyatul Bajuri, dia kata ni batal. Jadi orang pun kalau dia mengajar pakai pandangan dalam kitab Hasyatul Bajuri, batallah semayang. Tapi dalam kitab kita ni dia tak sama dengan pandangan Syekh Ibrahim Bajuri. Mana kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tengok imam waktu tasyahud akhir memang nak beri salam dah, sebab kita dah terlambat. Kita tahu tadi sebelum kita masuk tadi, contohnya kita sampai kat tangga tu, imam dah duduk tasyahud akhir. Kita pun datang terkocok-kocok berlari, kita sampai tengah usalli fardal subhi raka'ataini, nak beritahu tu imam jangan beri salam dulu.
Imam pun tunggu sekejap. Allahu Akbar. Imam pun bagi dia mendapat sikit kan. Kita jangan, tak payah turun. Tak payah turun. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun kita berdiri, imam ketika itu duduk tasyahud akhir, pahala berjemaah hasil. Tak payah tu turun. Kalau turun juga macam mana? Maka hendaklah ia menunggu dalam keadaan berdiri, dan tidak wajib atas makmum turun ke bumi supaya qiyam bersama-sama imam. Ini tadi kalau tasyahud, tasyahudlah. Nak turun naik sama-sama dengan imam tak payah, dia kata. Dan kalau ia turun juga tidak batallah semayangnya. Pengarang kita ni kalau turun pun tak batal, baru dia turun begitu, imam pun Allahu Akbar, dia nak turun terus ke ataupun boleh naik? Itu pun dua mazhab kita. Lebih baik, sebab benda ini perbincangan yang luas, lebih baik tunggu waktu berdiri daripada turun ke bawah. Turun nanti imam pun dah bangun, adakah kita nak turun balik? Kalau turun balik bukan rukun bagi kita. Nak kita nak naik pula terjatuh pula kan? Tengah-tengah tu boleh naik balik, payah. Dia kena turun balik, udah tu bertelekan pula tangan, baru boleh naik pula, tambah dah tua-tua. Kalau tiba-tiba separuh naik balik, tak boleh kita. Maka ulama kita ada memberi pandangan tak batas semayang. Tapi kalau ikut pandangan kita Asyatul Bajuri, boleh membawa batas semayang. Kita pakai kitab kita ni adalah terlebih baiklah. Ini kitab yang disebut oleh Syekh Ibn Imad khusus bab semayang berjemaah. Makmum bertakbiratul ihram ikut imam semasa imam dalam i'tidal dan tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir. Ini tasyahud akhir. Jika seorang makmum bertakbiratul ihram ikut imam dalam i'tidal, imam sedang i'tidal, dia pun takbiratul ihram. Lepas dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah. Lepas baca Fatihah, dia pun rokok. Lepas tu dia i'tidal, ngam, dia kata sama dengan imam. Dia kata nak ngamkan dengan tok imam. Ni jenis macam budak-budak kan? Macam budak-budak. Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah, lepas dia rokok, lepas tu dia i'tidal, sama-sama dengan tok imam. Boleh ke tak boleh? Jika seorang makmum bertakbiratul ihram ikut imam dalam i'tidal, kemudian ia makmum memulakan membaca Fatihah dan rukuk dan mendapati imamnya dalam i'tidal. Nampak ni? Dia baca Fatihah, dia rukuk, i'tidal. Oh, dia kata aku dapat i'tidal dengan tok imam. Hebat aku ni. Dia kata. Maka tidak mendapat ia rakaat itu. Tak dapat rakaat. Sebab apa? Sebab kerana jatuh atau berlaku bacaan dan rukun itu bukan pada tempat keduanya. Sebab dia masbuk, dia bukan muafiq. Masbuk kena ikutlah tu imam. Imam rokok, dia rokok. Imam i'tidal. Sekarang imam i'tidal, jangan pula nak menjalahi. Dan batas semayangnya, kalau dia buat juga terus semayang, batas semayang. Jika mengetahui ia bahawa mengikut imam itu adalah wajib. Lain budak-budak yang tak erti. Kadang-kadang bukan budak-budak, orang tua pun tak erti. Nak tahu waktu bulan Ramadan. Macam-macam jenis orang. Kalau dia reti, dia tahu batas semayang. Dan jika mendapati makmum, ia makmum, imamnya dalam tasyahud akhir, maka wajiblah ia duduk bersamanya. Wajib duduk sama. Sebaik sahaja selepas ia bertakbiratul ihram. Tetapi wajib atasnya, tetapi tidak wajib atasnya bahawa ia membaca tasyahud. Dan pendapat ini bersalah dengan pendapat Imam Mawardi. Pandangan ulama kita ini, Syekh Ibn Imad menyebut bahawa sesungguhnya tak wajib membaca tasyahud. Jadi tak wajib baca tasyahud. Kita lepas takbiratul ihram mendapati imam waktu tasyahud akhir, kita nak baca juga ke sama imam ataupun tak payah baca? Sebab itu bukan tempat kita. Itu memang tempat imam, kedudukan imam betul lah tasyahud, tapi kedudukan kita sebagai makmum itu bukan tasyahud akhir bagi kita. Tok Syekh kita kata,
tidak wajib atasnya bahawa ia membaca tasyahud. Tak wajib. Dia nak baca ke tak baca, sembahyang dia tetap sah. Bersalahan dengan pendapat Imam Mawardi, tapi Imam Mawardi kata kena baca. Sebab apa kena baca? Sebab kau jadi makmum. Sebab kamu jadi makmum, apa imam baca kau kena baca lah. Jadi saya bacakan dalam kitab Al-Hawi Kabir li Imam Mawardi, jilid yang kedua. Apa pandangan Imam Mawardi sebut? Dia sebut sini Imam Mawardi, kita petik kitab Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi Kabir, jilid yang kedua. Qalu wa li annahu law adrakahu fi ar-rak'atil akhirati, makmum ni dapat rakaat yang terakhir bersama imam, atba'ahu fi tasyahudin, saya wajib baginya mengikut pada waktu tasyahud. Kena baca. Sebab apa kena baca? Sebab dia jadi makmum. Wa laysa zalika min hukmi awal salatih, dia bukan hukum dia awal semayang. Semayang dia memang jangan dihukum itu awal semayangnya, dia kata. Kalau dikira awal semayang, memang dia tak baca tasyahud. Awal semayang apa dia? Doa iftitah. Jangan dikira itu awal semayang, kata Imam Mawardi, tapi dikira dia ikut imam. Dia bagi contoh, walau qanata ma'ahu fi hadzal rak'ah, kalau makmum dia ikut imam baca doa kunut, baca doa kunut, macam mana? Adakah dia perlu baca doa kunut lagi? Ini khilaf ulama Syafi'i. Tempat baca doa kunut ialah rakaat kedua. Rakaat pertama tadi imam baca doa kunut, dia ikut tak imam baca doa kunut? Ya, dia ikut imam baca doa kunut. Maka ini menunjukkan bahawa di mana keadaan kita ikut imam, maka kena ikut imam. Imam baca tasyahud, kita bacalah tasyahud. Imam baca Rabbi fili, kita baca, walaupun itu bukan awal semayang kita kata Syekh Mawardi. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ma adraktum fasallu, apa yang kamu dapati bersama imam, semayanglah kamu sama dia. Imam rokok, kamu rokok. Imam i'tidal, kamu i'tidal. Imam tasyahud akhir, kamu tasyahud akhir. Wa ma fatakum fa'atimmu, mana-mana yang tak dapat kamu ikut imam, nanti imam beri salam, sempurnakan rakaat yang baki. Mana kesimpulannya ada dua pandangan. Siapa nak ikut pandangan Imam Mawardi, baca. Siapa kata tak mau ikut Imam Mawardi, kita kata dalam kitab Al-Qaulul Tam, tak baca pun semayang itu tetap sah. Mana kalau kita mengaji fiqh ni, jawapannya dua-dua betul. Jawapannya dua-dua betul. Maka kita tidak bertelagah sesama kita. Ini fiqh, inilah nama fiqh. Jadi orang tanya, Ustaz, saya tadi ikut tu imam tasyahud akhir, saya masbuk lah, tak baca tasyahud, sah ke semayang? Sah, tapi lain kali baca. Lain kali baca. Itu terlebih afdal. Kenapa kena baca? Sebab kita jadi makmum. Apa imam buat, kita buat. Itu yang terlepas, sah. Hukumnya sah akan datang. Kalau boleh, biarlah baca, gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum, ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi
رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن سعادة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نسألك الشكر على نعمائك ومزيد إفضالك، فإن خير فيما قضيت والبركة فيما أعطيت، وتوسلنا إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعاملنا بلطفك في أقضيتك، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من طول الغفلة واستدراج المحلة، ونستعينه ونسألك الهداية ونستمد من توفيقه حسن العناية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركتك على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة، وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.